Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kepada baru sampai, nama aku Syafiq. Dan untuk video aku pada hari ni, aku just nak buat vlog lah. So aku baru lepas makan tadi aku makan nasi putih, makan daging kari, daging masak kari dengan ikan masin dengan sayur. Tu je menu aku pada hari ni. Aku boleh lewat, pagi tadi dah makan lah. Cuma hari ni aku rasa, petang ni aku rasa nak makan berat sikit sebab lapar. Okay, so lepas makan ni aku rasa nak pergi Tasik lah untuk buat brisk walk. So mungkin video aku ni berkenaan dengan brisk walk je lah. Brisk walk, lepas tu video santai-santai. Sambil brisk walk aku tunjuklah view-view dekat sekitar situ. Tu je lah video aku untuk hari ni. So kepada korang, teruskan menonton dan jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe. Dan let's go guys, kita mulakan journey ataupun orang cakap aktiviti kita pada hari ni lah. Okay guys, let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat orang cakap Tasik dekat kawasan aku lah. So aku dah sampai, so aku pun dah set jam. So hari ni aku buat brisk walk. Kita buat takat yang termampu je lah. Kita tak payah beria sangat lepas makan kan. So kita buat santai je. So aku dah tahu sebab aku nak buat video kan. So aku ni bukan jenis yang suka buat video dalam keadaan yang orang ramai. Kalau seorang-seorang ni, kalau aku ada partner ke apa, cakap kalau seorang-seorang ni aku jenis yang jadi macam gugup sikit nak buat video. So bila aku nak buat video macam ni, aku kena perlukan tempat yang nak kata sunyi tak juga, tapi dalam orang cakap suasana yang tak ramai orang lah. So sebab tu aku datang awal. Jam pun baru pukul 4, 4.30 macam tu. So macam ni lah keadaan dia kat kawasan ni. So dekat situ kau boleh tengok, kalau korang datang kat sini, ada taman permainan untuk kanak-kanak lah. So dekat sini pun ada, aku cakap, boleh tempat untuk healing lah. Kawasan ni bukan tempat untuk memancing, sebab kawasan ni larangan memancing. Tapi biasalah, walaupun buat larangan pun ada je orang yang memancing kan. Biasalah tu, mana-mana tempat pun ada. So aku buat brisk walk ni pun brisk walk santai-santai sahaja, sambil-sambil kita buat video kan. Amat ada orang, so kita singgah sana lah. So hari ni aku brisk walk menggunakan slipper saja. Okay, aku brisk walk menggunakan slipper. Dalam kereta tu ada je, apa orang cakap, ada je kasut. Tapi aku malas nak pakai. Malas dengan seluar jeansnya, dengan slippernya. Seluar jeans pakai kasut jogging memang tak kena bos. Nak buat aktiviti macam ni. Sebab aku pun tak plan pun nak brisk walk, tapi ada masa sikit, so kita buatlah aktiviti yang berfaedah. Takkan lepas makan kita nak terus baring kan. Dah balik. Okay guys, aku baru habis jogging. So tadi aku buat jogging 1 round je. Mungkin sebab aku kenyang. Lepas tu aku berhenti. Lepas tu aku berhenti kat satu tempat. Dan satu tempat iaitu Maxwell lah. So aku beli aiskrim dia. Baru lepas makan makan lagi. Dan kali ni aku beli dessert lah. So aku beli aiskrim. Ni aiskrim ni Super Mango Sundae. Super Mango Sundae. So kita try. Asyik makan saja ni. Tak boleh jadi ni. Macam mana nak buka ni? Okay guys, aku dah buka aku punya aiskrim. Dan macam ni lah dia punya dalam dia. So kita try dulu sikit. Bismillah.
Rasa vanilla. Rasa dia punya buah-buah. Not bad. Harganya aku beli RM5 je. Boleh lah kena dengan harga, dengan rasa. So guys, untuk video aku kali ni itu saja. Sebab video aku bukan fokus untuk buat review ke apa, dan aku punya storage pun tidak mengizinkan untuk aku buat video panjang-panjang. So kepada korang, terima kasih banyak-banyak kerana menonton, dan jangan lupa tekan button subscribe dan singgah-singgahlah komen ke video aku. So semoga kita berjumpa lagi di next video. Aku Syafiq. Bye bye guys. Aku nak sambung habiskan aku punya ice cream. Okay guys. Bye bye.